Perbezaan simpan 50 sebulan ke dalam bentuk emas dan ke dalam tabung haji untuk anak. Hasilnya selama lebih 10 tahun, emas 10 tahun saja capai 10k dan tabung haji dalam masa 13 tahun untuk capai 10k. Jadi dengan dividen tabung haji 4%, bawah 4% dan purata kenaikan harga emas 10%. Jadi kalau nak cepat capai simpanan 10k untuk anak, simpanlah ke dalam bentuk emas. Dekat tabung haji, cukupkan 1,300 saja untuk daftar anak haji. Seterusnya simpanan lain potong 50 sebulan dalam bentuk emas, itu lebih berbaloi dan nilai simpanan lebih terjamin. Kalau simpan dalam bentuk wang kertas dengan dividen yang rendah, lambat untuk capai maklumat kewangan. Dan satu lagi, simpan wang kertas ni dia ada inflasi. 10,000 hari ini tak sama 10,000 10 tahun lepas. 10,000 hari ini juga takkan sama dengan 10,000 akan datang. Kalau nak selamatkan duit simpanan anak yang lebih kukuh, simpan ke dalam bentuk emas. Itu yang terbaik. Nak mula simpan emas, tengok punya video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Jemput follow, komen dan save video ini untuk rujukan.